ini kita lihat satu orang yang terlibat dengan menyeleweng, menyalahguna duit kerajaan berbilion ringgit, bukan sikit, berbilion ringgit. Orang yang curi RM10, RM100, RM200 kena masuk jail, tak pernah dipotong separuh pun. Tapi orang ni curi duit, dan mahkamah kata, bukan saya kata, mahkamah kata, 9 hakim kata dia curi duit. Kalau ni kita nak bagi dia duduk di rumah. Jadi orang kata tak samalah undang-undang ni. Bagi orang yang jadi Perdana Menteri boleh curi sampai berbilion-bilion, tak kena apa-apa pun. Tak bolehlah macam tu, contoh tak baik.